Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugasan pada kali ini, kita akan membincangkan tentang implikasi, aspirasi dan hala tuju pendidikan di Malaysia berdasarkan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Quality Act Sekolah dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPM terhadap pembentukan peranan dan sahsiah guru berjiwa pendidik dalam konteks pendidikan masa kini. Baiklah, istilah guru berjiwa pendidik merupakan satu entiti yang melampaui tugas hakiki seseorang penyampai maklumat. Mereka adalah arkitek pembangunan insan yang meletakkan kasih sayang, empati dan integriti sebagai teras profesionalisme. Dalam konteks pendidikan masa kini, guru yang mempunyai jiwa ini tidak sekadar mengejar pemenuhan silibus atau KPI semata-mata. Malah, mereka melihat setiap murid sebagai permata yang perlu digilap potensinya tanpa berbelah bahagi. Mereka memiliki ketahanan diri yang luar biasa dalam mendepani transformasi digital dan cabaran sosial serta sentiasa mempamerkan accountability yang tinggi dengan menjadikan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia sebagai instrumen refleksi untuk memperbaiki kualiti penyampaian ilmu secara jujur. Keunggulan guru berjiwa pendidik juga terpancar melalui komitmen mereka dalam menghayati aspirasi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, di mana matlamat akhir mereka adalah kemenjadian murid secara holistik dari segi intelek, rohani dan emosi. Mereka bertindak sebagai suri teladan yang konsisten, membina hubungan manusiawi yang mendalam dengan komuniti dan sentiasa bersedia untuk belajar semula demi kekal relevan. Pada akhirnya, guru sebegini adalah jantung kepada sistem pendidikan. Mereka tidak hanya mengajar untuk peperiksaan, tetapi mendidik untuk kehidupan sekaligus memastikan hala tuju pendidikan negara dapat dicapai dengan penuh keberkatan dan keberkesanan. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Quality Act Sekolah ialah instrumen penilaian kendiri utama yang digunakan oleh sekolah di bawah KPM untuk mengukur, menilai dan meningkatkan kualiti pengurusan serta pembelajaran secara berterusan. Ia merangkumi kepimpinan, pengurusan organisasi, kurikulum, kokurikulum, hal ehwal murid dan pengajaran. Penilaian ini yang dilakukan secara dalam talian oleh MOIS membantu memastikan standard pendidikan yang bertaraf dunia. Berikut adalah komponen utama Standard Kualiti Pendidikan Malaysia. Standard pertama, kepimpinan, mengurus hala tuju, perancangan strategik dan kepimpinan yang berkesan. Standard yang kedua, pengurusan organisasi, mengurus sumber manusia, keuangan, aset dan persekitaran sekolah. Standard ketiga, pengurusan akademik atau kokurikulum. Kokurikulum dan hal ehwal murid memastikan pengajaran berkualiti, pembangunan bakat dan sahsiah murid yang cemerlang. Standard keempat, pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC. Guru bertindak sebagai fasilitator yang berkesan untuk mendorong pembelajaran murid. Dan standard kelima, kemenjadian murid. Pencapaian akademik dan kokurikulum yang cemerlang serta sahsiah yang terpuji. Untuk kita mulakan episod kita, boleh Cikgu Din kongsikan tentang Standard Kualiti Pendidikan Malaysia ataupun SKPM. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Disa. Pertamanya seperti mana yang kita tahu, kita mengharapkan di sekolah-sekolah di seluruh Malaysia mempunyai satu standard. Satu keadaan yang di mana mereka mempunyai ciri-ciri yang hampir sama. Tetapi seperti mana yang kita tahu, semua sekolah di Malaysia tidak mempunyai elemen-elemen yang sama. Mereka mempunyai ada perbezaan-perbezaan disebabkan oleh jenis sekolah itu. Tetapi pada tahun 2001, Kementerian Pendidikan telah memperkenalkan standard tinggi kualiti pendidikan pada masa itu tahun 2001. Dengan harapan kita ada satu sistem penilaian kendiri sekolah yang menentukan standard yang ada pada setiap sekolah.
Dan bermula daripada di situ berlaku perubahan-perubahan, penambahbaikan disebabkan oleh tuntutan-tuntutan kepada pendidikan di seluruh dunia dan juga di Malaysia. Dan SKPM berlakulah perubahan-perubahan daripada STKP tadi kepada SKPM sekolah edisi pada tahun 2003. Lepas itu berlaku lagi perubahan-perubahan disebabkan oleh tuntutan penambahbaikan, maka berlaku perubahan pada SKPM 2010. Dan pada tahun 2017 kita di Kementerian Pendidikan kita memperkenalkan SKPM G2, di mana di situ konsepnya ialah kita melihat kepada bagaimana instrumen itu lebih kepada bagaimana sekolah itu mengaudit diri mereka sendiri. Tetapi selepas pada kita mendapat respon daripada sekolah berdasar kepada program-program yang kita buat, kita dapati SKPM G2 juga masih lagi perlu dibuat perubahan. Dan kita telah membuat bengkel bersama dengan rakan-rakan strategik. Dan dalam bengkel itu diputuskan kita mesti bergerak ke satu lagi WC yang baru, iaitu SKPM di SK Quality at Sekolah. Okey, jadi berdasarkan kepada itu kita telah membuat perbincangan dengan 3,400 buah sekolah dan 144 PPD. Dan kita mengharapkan SKPM Quality at Sekolah ini merupakan versi yang terakhir yang menempati tuntutan-tuntutan perubahan-perubahan kedinamikan dunia pendidikan sekarang ni. Sebagai contoh, kalau katakan masa tahun 2020 2021 Malaysia ataupun dunia dilanda dengan pandemik COVID-19, pandemik 2019. Jadi ada elemen-elemen yang perlu kita sesuaikan dengan sistem penilaian kita itu. Jadi dengan itu kita rasa perlu kita membuat perubahan itu. Baik, terdapat 5 standard yang ditekankan di dalam SKPM at Sekolah, Quality at Sekolah ini, tetapi apakah peringkat-peringkat yang perlu dihadapi ataupun dilalui oleh sekolah-sekolah ini di dalam instrumen penilaian yang kita bincangkan sekarang? Okey, Nisa, kalau kita lihat guru-guru kita ataupun sekolah kita, mereka sudah terbiasa dengan SKPM ni kerana kita telah mulakan daripada tahun 2001. Tapi dalam SKAS ini atau standard Quality at Sekolah ini, kita membuat penambahbaikan sedikit. Kita memberi masa kepada sekolah untuk mengisi selama 2 bulan. Dan mereka akan menggunakan buat kali pertama instrumen secara online dengan menggunakan sistem bersepadu yang dibina oleh Kementerian Pendidikan, iaitu yang kita panggil sebagai MOIS, sistem bersepadu Kementerian Pendidikan. Dan ini kita mendapat sokongan daripada bahagian pembangunan bahagian pengurusan maklumat Kementerian Pendidikan. Jadi kita sangat berterima kasihlah kepada bahagian ini kerana bersama kita. Maka kita tidak akan menggunakan lagi portal NKRA. Dan melalui MOIS ini kita ada maksudnya semua sistem pengurusan yang ada di Kementerian Pendidikan telah disatukan buat kali pertama, insya-Allah. Kerana kita kadang-kadang kita mendengar rungutan-rungutan daripada sekolah, daripada guru-guru yang kita terlalu banyak sistem-sistem yang berpisah. Jadi insya-Allah kementerian akan ada satu sistem yang bersepadu ini. Dan sekolah akan mengisi melalui sistem pengurusan identiti yang kita panggil IDME. Mereka akan mengisi dalam masa 2 bulan. Mereka akan mengisi semua kekuatan-kekuatan yang ada pada sekolah. Selepas 2 bulan, maka 1 bulan kita akan beri pada PPD untuk mengesahkan kekuatan-kekuatan yang ada pada sekolah itu. Dan akhirnya barulah akan melibatkan Jemaah Nazir untuk kita sekolah menentukan di mana tahap mereka, Nisa. Sama adakah mereka ini cemerlang, baik, ataupun sederhana, ataupun perlu mengambil tindakan segera. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPM) telah dijalankan pada tahun 2013 hingga 2025. Rancangan Pendidikan Malaysia (RPM) adalah 2026 hingga 2035. Objektif Pelan Pembangunan Pendidikan adalah untuk memahami prestasi dan cabaran semasa sistem pendidikan Malaysia dengan tumpuan kepada akses, kualiti, ekuiti perpaduan dan kecekapan. Seterusnya,
mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk sistem pendidikan dan setiap murid bagi 13 tahun yang akan datang, dan juga menggariskan program transformasi bagi sistem pendidikan termasuk perubahan penting dalam KPM. Terdapat satu pelan untuk menjulang sistem pendidikan kita ke tahap antarabangsa agar anak-anak Malaysia bersedia untuk menempuhi cabaran abad ke-21 menerusi pelbagai inisiatif transformasi. Dengan meningkatkan kualiti pendidikan teknik dan vokasional, dengan mengukuhkan pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik melalui kurikulum dan pembelajaran yang dipertingkat. Dengan membangunkan kemahiran berfikir aras tinggi pelajar untuk menyelesaikan masalah abad ke-21. Kami memerlukan semua wira kami untuk menerajui perubahan. Bersama-sama. Implikasi aspirasi pendidikan terhadap peranan guru. Yang pertama, guru sebagai peneraju pembelajaran yang termaktub dalam standard keempat SKAS. Dalam konteks masa kini, guru bukan lagi sage on the stage, iaitu pemberi maklumat tunggal, tetapi guide on the side. Aplikasi PAK 21, guru perlu merangka aktiviti yang memicu 4C, iaitu critical thinking, communication, collaboration and creativity. Implikasinya, guru harus bijak menggunakan alatan digital seperti gamifikasi atau AI dalam pendidikan untuk menarik minat setiap murid. Membentuk 6 aspirasi murid. Sebagai contoh, untuk membina kemahiran berfikir, guru tidak lagi memberi jawapan secara terus. Sebaliknya, menggunakan teknik penyoalan aras tinggi iaitu KEBAT. Ini memastikan murid bukan sekadar menghafal tetapi memahami dan mampu mengaplikasikan ilmu. Seterusnya, guru sebagai pemimpin pertengahan yang termaktub dalam standard pertama dan ketiga. Peranan guru kini melangkaui dinding bilik darjah beyond the classroom. Kepimpinan instruksional, guru bertanggungjawab dalam standard 3 untuk memastikan perancangan kurikulum dan co-kurikulum adalah selari dengan data prestasi murid. Mereka terlibat dalam membuat keputusan strategik seperti memilih intervensi yang tepat untuk murid yang lemah. Kolaborasi profesional. Guru bertindak sebagai penggerak profesional Learning Community PLC, di mana mereka memimpin rakan sejawat untuk berkongsi amalan terbaik sekaligus meningkatkan kualiti sekolah secara kolektif mengikut standard pertama. Dalam pada itu, guru sebagai ejen transformasi, iaitu anjakan yang keempat dalam PPM. Anjakan 4 memfokuskan kepada mentransformasikan keguruan sebagai profesion pilihan. Standard kompetensi global, implikasinya guru perlu sentiasa relevan dengan perubahan zaman. Mereka bukan sekadar mengajar silibus
tetapi membentuk karakter warga dunia iaitu global citizen. Pembangunan profesionalisme kendiri iaitu guru memikul tanggungjawab untuk meningkatkan grade kendiri melalui latihan dan kajian tindakan. Mereka menjadi ejen yang membawa perubahan positif kepada komuniti setempat melalui pendidikan. Implikasi aspirasi pendidikan terhadap sahsiah guru. Yang pertama, integriti dan accountability. Sahsiah ini terbentuk apabila guru mula melihat SKAS sebagai cermin diri, bukan bebanan dokumentasi. Ketelusan data. Guru yang berjiwa pendidik akan memasukkan data penilaian kendiri yang jujur ke dalam sistem MOIS. Jika PDPC mereka lemah di bahagian mendorong minda murid, mereka akan mengakuinya dan berusaha mencari latihan peningkatan diri. Accountability moral, mereka sedar bahawa setiap skor yang diberikan mencerminkan kualiti sebenar pendidikan yang diterima oleh murid, sekaligus melahirkan rasa tanggungjawab untuk memberikan yang terbaik. Seterusnya, empati dan keprihatinan. Dasar PPM mengenai equity merapatkan jurang pendidikan memerlukan sahsiah yang sensitif terhadap keperluan murid. Pendidikan inklusif. Guru tidak meminggirkan murid yang lembab belajar atau murid dari latar belakang sosioekonomi yang rendah. Sebaliknya, mereka menyesuaikan kaedah pengajaran iaitu differentiated learning agar semua murid merasai kualiti yang sama. Kemenjadian murid yang termaktub dalam Standard 5, sahsiah ini memastikan guru memandang Standard 5 sebagai matlamat akhir iaitu melihat murid berjaya bukan sahaja dalam peperiksaan tetapi juga mempunyai akhlak dan sahsiah yang terpuji. Di samping itu, ketahanan diri. Dunia pendidikan masa kini penuh dengan ketidaktentuan. Budaya unlearn dan relearn, guru berjiwa pendidik mempunyai sahsiah yang fleksibel. Apabila sistem berubah seperti peralihan dari pemeriksaan pusat ke PBD, mereka tidak merungut, sebaliknya segera menyesuaikan diri dan belajar kaedah penilaian baharu. Kesejahteraan psikologi. Ketahanan diri membolehkan guru kekal positif walaupun berhadapan dengan beban kerja atau karenah murid yang mencabar. Kerana mereka memegang prinsip bahawa tugas ini adalah satu amanah nasional yang besar. Seterusnya, kita akan membincangkan tentang kewujudan komitmen dan penghayatan standard kualiti pendidikan Malaysia Quality at Sekolah dan pelan pembangunan pendidikan Malaysia. Yang pertama, komitmen melalui penilaian kendiri. Guru yang mempunyai komitmen tinggi tidak melihat SKAS sebagai beban pengkeranian tetapi sebagai instrumen refleksi. Komitmen wujud apabila guru menggunakan skor SKAS untuk menilai kelemahan diri secara jujur. Penghayatan berlaku apabila guru melakukan penambahbaikan secara proaktif tanpa menunggu arahan. Contohnya, guru mengenal pasti ruang penambahbaikan dalam pengajaran dan menghadiri latihan pembangunan profesionalisme CPD secara sukarela. Yang kedua, penghayatan jiwa pendidik. Penghayatan berlaku apabila guru telah menginternalisasikan aspirasi nasional sehingga ia menjadi budaya kerja. Kesukarelawanan melaksanakan intervensi untuk murid yang tercicir tanpa arahan pihak lasan. Inovasi mencipta bahan bantu mengajar yang kreatif demi memastikan murid mencapai tahap penguasaan yang terbaik. Dan etika kerja menjaga maruah profesion dengan mempamerkan etika keguruan yang cemerlang di sekolah maupun di media sosial. Pada masa yang sama, budaya kerja cemerlang turut menjadi bukti kewujudan komitmen dan penghayatan aspirasi pendidikan. Contohnya, budaya kerja yang cemerlang
Kewujudan komitmen dapat dilihat apabila guru berusaha mencapai standard 5 iaitu kemenjadian murid secara menyeluruh. Kejayaan murid dalam akademik dan sasiah menjadi kepuasan intrinsik dalaman bagi guru tersebut. Kemenjadian pendidik dapat dilihat apabila guru memegang prinsip bahawa setiap anak murid boleh berjaya, yang merupakan ancaman utama dalam transformasi pendidikan.